Iblis laknatullah alaih, dia ada tentera, junud ataupun saraya. Ada hadis Nabi sebut junud, iblis, tentera iblis la'anahumullah. Dan ada hadis Nabi sebut saraya, iaitu tentera juga. Setiap hari iblis laknatullah alaih ni dia menghantar, tuan-tuan sekalian, dia hantar tentera dia untuk pergi bekerja, merosakkan anak Adam. Yang ni semua ni ada dalil yang sangat kuat, bahkan daripada dalam Al-Quran. Iblis bersumpah pada hari dia dilaknat dan diusir oleh Allah daripada syurga tu, dia bersumpah, dia kata la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah dengan kemuliaanmu wahai Allah, akan sesatkan kesemua anak Adam. Ajma'in tu ughwiyana dan nun taukid dah. Lam pun taukid juga, tufidu taukid, dua kali dia abang. Kalau macam ni lah tuan-tuan yang tak mengaji bahasa Arab kan, iblis ni waktu dia sebut kat Allah Azza wa Jal untuk rosakkan anak Adam, dia kata aku akan pastikan. Macam tu, macam dia ulang 3 kali. Sebab dia sebut dalam, Allah rakamkan ikrar iblis ketika diusir oleh Allah tu, Allah rakamkan pada ayat yang iblis sebut tu dengan lamut taukid, nunut taukid, dengan ajma'in yang menjadi taukid juga. Aku akan rosakkan anak Adam, sesatkan mereka. Macam iblis ulang macam tu depan Allah 3 kali, seolah-olahnya begitu. Tapi yang seronoknya, bila ada ayat illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas penting. Saya sendiri, kita semua buat benda kerana Allah, berzikir kerana Allah, masak untuk anak-anak kerana Allah, sedekah baju suami kita, anak kita kerana Allah, keluar kerja kerana Allah. Iblis tak boleh kacau.